Hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni Fiza nak share pengalaman amalkan selawat munjiat. Alhamdulillah, hampir 2 tahun dah amalkan selawat munjiat ni. Apa yang Fiza rasakan, banyak keajaiban dia kan dalam 2 tahun ni. Tapi kalau dah amalkan selawat munjiat ni kan, permulaan dia memang rasa panas. Kan? Dengan mana-mana pun memang cakap rasa panas. Kenapa? Sebenarnya solat munjiat ni dia macam sesi untuk naikkan derajat. Sebab dalam solat munjiat tu dia ada selitkan doa yang ya Allah tingkatkan derajat aku ataupun naikkan derajat aku. Maksud naikkan muliakan aku kan. Tapi dia banyak ke arah macam naik muliakan aku dan tingkatkan derajat aku, naikkan derajat. Kita tak tahu, mungkin sebelum kita amalkan solat munjiat tu derajat kita kat sini. Bila amalkan solat munjiat tu, nak tak nak, memang dah banyak testimoni Fiza baca yang hidup diorang berubah. Diri diorang, hidup diorang berubah. Memang cepat, memang secepat kilat. Cepatlah, sekarang 3 hari, 4 hari, seminggu dia nampak kesan tu. Memang diri berubah, kehidupan berubah, kewangan, rezeki nampak berubah dia solat munjiat ni. Lepas tu mungkin derajat kita kat sini, tapi bila amalkan solat munjiat tu, Allah naikkan derajat tu, nak naik ke sini. Naik ke sini, so nak biasakan ke arah situ. Tu yang hormon, tenaga tu dia rasa panas. Rasa panas ni apa yang Fiza alami lah, pengalaman Fiza sendiri. Tapi bila konsisten setiap hari, rasa kesan dia bila amalkan 100 kali. 100 kali ke atas. Lepas tu dia macam panas tu dia surut. Dia kurang panas. Lepas tu dah habis amalkan selawat munjiat tu, cucilah dengan selawat yang sejuk. Contoh macam selawat Jibril, Fiza amalkan kadang 100, 200 untuk imbangkan, untuk balancekan. Kan solat munjiat dia panas sikit. Tapi kalau dah konsisten amal, dia tak panas pun. Dia tak panas sangat lah. Macam mula-mula amalkan tu. Lepas tu selawat Nariyah sejuk. Kan Nariyah dia tenang, sayu, sejuk. Nariyah pun bagus juga. Dia ada keistimewaan dia. Dia ada tenaga dia sendiri. Tapi kali ni Fiza cerita pasal selawat munjiat. Alhamdulillah bagus boleh amalkan.